Assalamualaikum guys, welcome back. Tak bersyukur, pesimistik, berfikiran negatif dan juga narsistik. Aku pelik macam mana individu ni dia boleh achieve macam-macam benda yang besar dekat dalam hidup dia, tapi dalam masa yang sama masih simpan rasa dendam dekat negara yang pernah terima kehadiran dia dan juga keluarga dia dulu. Terima kasih Panglima Donivia Channel. Ini cerita pasal individu Rohingya yang viral hari ini, iaitu Nur Nur Azizah Rohingya, yang mana Minah ni dia sekarang ni dah berusia 31 tahun lah. Dulu dia lahir dekat Rakhine, Myanmar, sebelum dia dan juga keluarga dia melarikan diri dari Myanmar dan berlindung dekat Sabah. Baru-baru ni muncul video speech dia yang mana dia cakap macam ni tau. The world calls it the Rohingya genocide, but for us, it was daily life. And even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children are locked in immigration centres, growing up behind bars instead of classrooms. Well, at least dalam list negara yang disebut tu, Malaysia paling aman dan juga selamat. Sebab ikut kata dia, Indonesia maki dan juga hina. In Indonesia, hate speech, misinformation, disinformation floods social media. People call us dark-skinned animals, ocean trash, monkeys. Kalau kat Thailand pula, lagi ngeri. In Thailand, traffickers sell Rohingya bodies like currency. Men forced into labour. Women disappeared. Entire families lost at sea. Aku tak terkejut kalau dakwaan dia ni betul, tapi bukan dalam perspektif negatif untuk Malaysia lah kan. Tapi sebaliknya, itu prosedur biasa dekat mana-mana negara. Engkau pelarian. Engkau datang ke negara yang kau sendiri pun tak ada ID, engkau expect orang akan benarkan kau untuk kau bebas melata benda semua. Lambat lagi dek. Ya, Sekurang-kurangnya, pihak berkuasa kat Malaysia ni tahan kau dekat depoh tahanan tu kan. Kau dapat makan free. Dan kerajaan kita benarkan NGO, contohnya macam UNHCR untuk uruskan berkenaan dengan urusan perpindahan kau ataupun transfer kau ke negara ketiga. Kalau pasal respon dan juga cara layanan pihak berkuasa Malaysia dekat engkau pula, kami ni yang kena menghadap sebahagian besar saudara-saudara kau dekat luar sana tu, kami pun dah pening dah. Dengan anak liar susah nak kontrol, dengan common sense tak ada, pergi simpannya lembu kambing dekat rumah flat, ataupun dengan kata lain common sense korang ke laut. Contohnya macam baru-baru ni bila kata ada perayaan Hari Raya Kurban. Orang buat kurban proper, ada sistem dekat Malaysia ni. Tapi apa puak-puak engkau buat? Perginya eloklah dah buat ibadah kurban semua, tapi masalahnya sisa-sisa pepejal, sisa-sisa cecair semua tu engkau pergi lambakkan pula dekat longkang, habis busuk satu kawasan. Betul. Aku tak pastilah sama ada engkau ni Muslim ataupun macam mana, tapi kena ingat asas dalam Islam ialah kebersihan. Tapi bila kata kau punya ahli keluarga kau punya puak-puak kau ni semua katanya Muslim, katanya 95% daripada golongan Rohingya yang sampai ke Malaysia ni ialah golongan Muslim, tapi kalau kata engkau tak mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar, macam mana kami nak layan? ya. Kalau kata sebahagian kecil yang buat perangai macam tu, kita masih lagi ada kesabaran lah. Tapi kalau kata dah majoritinya perangai macam tu, dan kita boleh nampak dekat luar sana tu, orang ramai yang bagi komplain bila kata duduk sekali dengan kawan-kawan kau nak cakap apa. Ya, Kita boleh tengok sendirilah kau punya kaum ni perangai tak bersyukur tu semua macam mana. Ini sedikit, terlalu sedikit. Lepas tu sekarang ni kau expect untuk kami tunduk untuk layan kau pula, layan perangai kau pula. Lambat lagi dek. Dah tua pun bodoh. Cuba kalau kata kaum-kaum kau ni, diorang comply, bagi kerjasama dan tak buat perangai, pihak berkuasa yang layan kau pun tak adalah nak stres, nak menghadap perangai korang semua. Betul tak? Dan at the first place, kalau kata perangai korang tu elok, kalau kata perangai korang tu tak menyusahkan orang benda semua, Myanmar tak akan buat ethnic cleansing dekat korang punya tempat pun. What a foreign
young man you are. Kami bukan nak membidas bangsa, tapi tengok sendirilah. Aku yakin ada sebahagian daripada kaum Rohingya ni yang okey. Tapi itulah masalahnya, yang okey tu dah dibawa pergi dah di-approve pun dorang punya kewarganegaraan dekat negara lain. Yang mana yang habuk-habuk ni, yang ni yang buat masalah ni dekat negara kita, dekat Indonesia, dekat Thailand dan sebagainya. Betul. Sebut pasal tak bersyukur ni, kau tengok kau sendirilah Jijah. Ada tak engkau sebarkan pasal kebaikan Malaysia? Tak ada. Engkau kutuk lagi ada. Engkau viral sebab apa? Engkau kutuk Malaysia. Kau kutuk Indonesia, kau kutuk Thailand. Itu yang banyak yang keluar bila kata kita buat carian, kita buat search pasal nama kau. Tak nampak pula engkau duk share, kau bersyukur kau dapat berlindung dekat Sabah instead of Thailand, for example. Saya silap kan kalau kata kau dekat Thailand kan? Mungkin sekarang ni kau tengah jadi tukang cuci dekat rumah lampu merah. By the way, inilah dia guys, lagi contoh-contoh menunjukkan kenapa kita kena paksa dan juga desak UNHCR untuk percepatkan urusan pemindahan orang Rohingya ni pergi ke negara ketiga. Kita kena desak UNHCR ni juga untuk tanggung sendiri kos-kos pengurusan diorang ni dekat Malaysia ni. Contohnya bersalin, beranak apa semua tu kan, katanya lari daripada hospital semua ni, UNHCR kena tanggung. Korang buka lah crowdfunding ke macam mana ke satu dunia ni kan untuk bayar beban hutang kos rawatan bangsa-bangsa Rohingya ni dekat hospital yang sekarang ni aku difahamkan mencecah 100 juta dekat Malaysia. Dia kalau kata banyak daripada diorang ni yang asyik kena reject benda semua kan, aku sarankan korang hantar balik diorang ni semua balik ke Myanmar. Sebab Myanmar okey je kalau kata nak terima diorang balik dekat negara Myanmar tu, tapi dengan syarat kena ikutlah syarat-syarat yang diberikan oleh Myanmar. Ya. So dekat sini, yes, aku setuju. Kita jangan berhenti bercakap pasal isu Rohingya ni. Kena make sure kita keep on bersuara untuk desak kerajaan selesaikan masalah masalah yang berkait dengan sosial, masalah yang berkait dengan jenayah dan juga penempatan diorang ni semua. So, apa pandangan korang pula pasal isu ni? Korang setuju tak dengan apa yang si Jijah ni cakap? Cuba korang komen dekat orang bawah ni. Dan hai kata pantun, wajah cantik nampak manis, tapi sayang mata lari. Bukan niat jadi resis, tapi diorang lupa diri. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum. Kalau korang sejenis yang suka camping, glamping ataupun simply korang nak balik kampung, lepas tu bila kata dekat kampung tu korang duk berebutlah kipas dengan adik-beradik korang benda semua, aku sarankan kepada korang semua untuk beli kipas 3-in-1 ni sebab ini kipas yang boleh digunakan untuk korang clip dekat mana-mana. Korang juga boleh letak dekat meja ataupun simply korang boleh lekat dekat dinding. Dan harga dia memang sangat-sangat murah. Dia punya angin kalau kata korang tengok ni pun memang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sesuai untuk kita guna dekat mana-mana saja. Macam sekarang ni korang tengok aku dekat outdoor tapi aku masih lagi boleh gunakan kipas ni sebab apa? Sebab aku guna portable power station ni. So sangat-sangat memudahkan dan aku recommend pada korang semua boleh beli kipas jenis macam ni untuk kesenangan korang. Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.